Tekan lagu je. Okay. Asal nak patutlah dia jual love talk tadi tangan dia macam gini. Tadi aku dah praktis dah. Okay, stand by. Okay. Stand by. Go. Tak apalah kata. Balik. Tak apalah kata. Sekejap. Itu teaser. Ikmal. Orang jangan pandang Ini rendah. baru teaser. Sabar semua. Sabar. Bawa tenang. Ikmal sabar. Okey, semula. Lagi sekali. Tempo. Jangan salah kira. Sekejap. Okey. Dah lah orang video semalam tu FYP orang kata saya menari salah kira. Sabar jap. Ikmal. Sabar. Saksi ya, Ikmal. Okay. Ready. Stand by. Action. Kat atas apa benda kat atas. Okey. Red, Ikmal. Red. Siapa lagi power? Sama je kat atas. Lem macam itu. Apa? Lem alik empat macam itu juga kat atas. Ikmal, 3 hari tau kata praktis. Kata ini shot sendiri. Ini memang shot Tengah sendiri. jual tadi kata jual TikTok tadi. Dengan yang ni kata tengah. Saya dah pelik dah. Apa hal kata ni? Dia ni Habibie ke? Ikmal, 3 hari Ikmal. Takkan tak ada langsung peningkatan. Adalah yang depan tu je. Yang belakang tu dah shot sendiri dah kat atas. Kat atas saya statuskan kat atas untuk tambah lagi 3 hari tu. Kat atas jual shampoo je. Untuk praktis jual shampoo dan laptop tu. Betul. Takkan tak ada langsung peluang untuk kata. Tambah lagi 3 hari. Sudahlah kau Ikmal. Itu je korang dia nak tunjuk dengan yakinnya. Lah, lagi teruk aku kena kecam. So, jual Habislah. shampoo je. Tak apa lagi Ikmal. Nyampah aku. Ikmal, Kati dah standby tau. Besok nak buat Velocity Hari Raya Ikmal tu. Dah tahu dah. Itu senang. Itu senang. Ikmal tengok je esok macam mana. Tengok sekarang kan boleh tak? Sekarang tak payahlah esok. Sebab hari dah cukup dah air. Esok pula. Esok lagu Raya Ikmal tu kata kau Velocity yang tu perfect. Okey, kita tengok nanti. Kata dah sehari satu hari satu malam dah. Daripada pukul 5 tadi tu. Pukul 5 tadi. Kata tengok je. Alah. Kalau macam ni gaya. Oh, memang senang dia. Senang gila. Senang je. Kenapa senang sangat Ikmal yang tu? Wow. Dua-dua orang ni memang sekupu. Tak ada yang susah lagi ke? Okey. Sabar. Yang penting apa? Yang penting kek lapis. Wah. Yang penting ke lapis Yang penting. Ini yang makan ni pula. Oh, Sahur nak dia makan. memang dia suka daripada Dia suka dalam apa tu? live tu. Min. Oh, Min. Dia suka Dah, Min. apa rasa buah gigi? Apa ubat gigi suka? Min tu rasa ubat gigi kan? Tak? Janganlah, sedap. Apa yang dia kat atas? Cakap macam tu. Ikmal, kata suka yang rasa belacan tu. Kenapa terus sangat rasa ni? Kek belacan tu sudah gila. Saya ingat belacan ni kat teh memang rasa belacan. Saya pun nak makan je lah. Rasa Coklat. tahu tak? Okay. Sudah gila sudah. korang. Kata mula-mula kata, kenapa kek kau tak ada perisa lain ke anak nak buat kek rasa belacan? Bila makan, ya Rabbi. Rasa coklat sebenarnya. Cikgu dah boleh tukar nama kau cikgu. Nanti kau ingat betul-betul belacan. Sebab kek ni memang tradisi Sarawak. Sebab bentuk dia bentuk belacan. Maksudnya orang tahu-tahu je lah. Bagilah kat Kek teh. belacan dah sampai. Dah separuh dah. Sedap. Ya Rabbi. Tak Ya apa Rabbi. Kemal. Besok je lah cerita tu. Okay. Yang mana? Yang Velocity? Yang Velocity tu dah rasa air sangat dah sekarang ni. Betul-betul Aib. Ikut nak cakap tapi takut nanti tak dapat payment. Okay, Kak bye. tadi sebenarnya tadi Kak Tina bersedia dah nak send video tu dekat Ikmal tu. Tengok Ikmal macam Ikmal tengah live nak tunjuk lah. Semangat sangat. Tak ada peningkatan Adalah depan tu. Saya tengah-tengah tu jadi kan. Hujung yang tak jadi. Orang sudah lah. Ni semua mencara aku ni semua ni. Ni semua sedang mencara. Aib. Bye. Aduh.
Kita ni punyalah yakin. Ingat dia pandai. Tunggulah kita ni. Rupanya macam tu juga. Syok sendiri pula. Ya. Aduh. Story aku.